Ada orang buat decision ikut otak. Ada orang buat keputusan ikut hati. Korang jenis yang mana? Sebenarnya tuan perempuan, setiap decision kita buat sama ada datang daripada cara kita berfikir ataupun emosi kita. Tapi hari ini kita cerita pasal cara berfikir saja. Sebab kalau tuan dan perempuan, ada orang dia akan membuat keputusan berdasarkan fakta dan logik. Kalau kita tengok buku komunikasi warna, dia cerita pasal colored brain. Dia katakan red brain, orang red brain cara berfikir dia akan berfikir ikut logik dan fakta. So bila dia guna logik, dia nampak yang jelas, dia ikut. Okay? Tetapi ada juga orang yang blue brain. Blue brain ni benda-benda emosi dan kemanusiaan, kebajikan akan memainkan peranan. Contohnya blue brain dia agak macam, apakah pendapat bos apa pendapat kawan aku pendapat orang lain boleh menentukan dia punya decision dia. Dan seterusnya ada juga orang yang green brain. Green brain ni dia nak jalan dulu, bukan ikut otak, bukan ikut emosi, dia nak jalan dulu. Sebab kalau dia tak bergerak, dia tak faham. So that's why dia cenderung untuk buat. So tuan dan perempuan, nampak macam simple otak atau hati, tapi manusia itu kompleks. Bukan hanya otak, bukan hanya emosi, tapi ada pelbagai faktor-faktor lain. Yang bagusnya, kalau kita kenali diri, maka kita akan kenali cara yang terbaik untuk mengawal kekurangan kita dan cara untuk menggunakan kelebihan-kelebihan kita, sama ada dalam kerja kita ataupun hal-hal peribadi kita. So, korang brain yang macam mana? Brain yang blue, yang banyak fikir pasal kebajikan orang, brain yang red yang banyak guna fakta logik, ataupun otak yang hijau nak jalan dulu macam traffic light. Komen di bawah kalau ada jawapannya. Nama saya Firdaus Johari, coach kreativiti anda. Fikir-fikirkan.